Korang gaji 1,800 tapi ada hati nak bela Kiwi XDV 180 Evo ni. Mampu ke? Jom kita kira. Harga motor ni bulanan RM268 untuk 5 tahun. Muka yang kau sediakan kosong sahaja. Untuk road tax dan insurans pula, harga dia setahun RM400. Jadi sebulan kau kena prepare RM33 saja. Minyak pula sebab tangki motor ni 10 liter. Jadi sebulan kau kena prepare RM80 sahaja. Untuk servis minor pula, untuk setiap 3,000 km kau kena prepare RM80. Jadi kalau kita bahagikan 2 bulan, RM40 sahaja. Untuk wear and tear pula, kalau tayar depan belakang harga dia RM400. Jadi sebulan kau kena prepare RM33 sahaja. Untuk belting pula, harga dia RM130. Jadi sebulan kau kena prepare RM11 sahaja. Jadi kalau kita gabungkan semua kos-kos tadi tu, dapatlah bawah RM500 sahaja. Kau rasa murah tak? Ke tak mampu? Kalau tak mampu, saya beli lah. So kalau kau berminat, isi form ni bayu sekarang, okey?